So tinggal kau bancuh je air sebuk dia and dah boleh makan. Dukung dukung dukung. Dukung dukung dukung. Yeah. Dukung dukung dukung. Jangan berhenti jalan memupang channel. Terus penuhi bulan. Assalamualaikum semua. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dugu. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh belah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni aku nak review salah satu produk TikTok yang viral, iaitu sebut tafufah segera. Benda ni sangat mudah kau nak try, sebab tafufah ni kan viral sangat dekat TikTok. So kalau kau nak buat sangat mudah lah, sebab dah ada instant. So tinggal kau bancuh je air sebuk dia and dah boleh makan. So harga dia sangat murah. Aku beli dekat TikTok, harga dia bawah RM7. Memang sangat berbaloi lah. So kalau kau nak tengok aku buat benda ni, sebab aku review je lagi benda ni, kena stay tune sampai habis. Okay, sekarang aku nak bancuh dah sebuk tafufah segera ni. Yang warna putih tu satu paket tu, dengan satu paket warna coklat tu yang gula Melaka. So ni cara dia, dah bagi tunjuk lah. Dia suruh panaskan dengan air 500 liter. Ni anggaran lah 500 liter. So jom kita buat. Kita tuangkan. Lepas tu kita kena gaul lah sampai dia mendidih. Kita kena rasa cocok lah benda ni. Kena kacau sampai dia mendidih. So sementara nak tunggu air tu mendidih, kita boleh lah buat air gula ni, gula Melaka. Gula dengan setengah cawan air panas lah. So kita yang buat. Jom buat. Kita letak sedikit lah. So gaul sampai lah merata. Buat sampai dia larut. Kita tunggulah. Sementara nak tunggu air warna putih tu juga. Lepas tu colour dia jadi warna pink. Warna pink tak warna hijau. So dia lagi legat, dah boleh letak dalam peti ais. So kita kena keraskan, letak dalam ais box. Lepas tu bila dah macam dah kental-kental sikit, kita boleh angkat dan makan. So kau kena tengok aku makan sekejap lagi. Kita tafufah kita dah siap. Tengok ni, gemoy dah boleh makan dah siap dah. Dan ni air gula Melaka dia. Sekejap lagi kita akan review macam mana, rasa dia sedap ke tak. Okey, sekarang tafufah kita dah siap. Jom kita akan review lah macam mana rasa dia sedap ke tak. So aku akan ambil lah dia punya warna putih ni, warna hijau ni. Ni kita ambil lagi. Yang macam dah ada dah bentuk dia. So bila kita dah ambil ni, kita kena letak dengan air gula dia. Letaklah dalam 2 atau 3 sudu. Okay, dah siap. So ni dia tafufah kita. Tengok. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tafufah ni sangat sedap lah kalau kita makan sejuk-sejuk. Waktu panas ni kan, makan sejuk memang sangat sedap. Bismillah. Sedap. Memang baloi kalau kau makan benda ni, sangat sedap. Tekstur dia pun sekali buat tu jadi. Dia kata produk ni anti gagal. Senang je buat dia. Maknanya kau beli satu beg tu, kau boleh makan satu keluarga. Sedap lah benda ni. Boleh kongsi beramai. So benda ni boleh guna untuk puasa nanti. Memang sangat sedap tafufah ni. Memang ada macam perisa dekat beg kuning. So kalau kau nak beli, boleh je beli. Tekan beg kuning aku. Harga dia dalam lingkungan bawah RM7 itu. Memang sangat murah lah.
So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap